Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Saya Ahmad Faizal bin Awang, nombor metrik 283980. Baik, pada hari ini saya akan membuat sedikit pembentangan berkaitan tentang tugasan portfolio perniagaan bagi subjek pengurusan perkembangan perniagaan, di mana satu syarikat telah dipilih bagi menggambarkan bagaimana sejarah dan juga latar belakang syarikat ini membolehkan kita melihat dan menilai tentang perkembangan perniagaan yang dilaksanakan. Sedikit maklumat berkaitan pengenalan syarikat, iaitu Etidol Enterprise yang merupakan sebuah syarikat yang telah beroperasi lebih 20 tahun, di mana syarikat ini telah ditubuhkan pada tahun 2005 dan telah didaftarkan di bawah Suruhanjaya Syarikat Malaysia, di mana lokasi pengoperasian bagi syarikat ini berada di Tanjung Karang, Kuala Selangor. Syarikat ini, iaitu syarikat Etidol Enterprise, juga terlibat dalam sektor yang mengkhususkan tentang pembekalan dan juga perkhidmatan, dan di antara pelanggannya adalah seperti agensi kerajaan, sekolah, institusi pengajian tinggi, komuniti tempatan dan juga swasta. Dan status bagi pemilikan syarikat ini merupakan syarikat milik penuh Bumi Putra. Seterusnya berkaitan tentang profil usahawan, di mana jika dilihat berkaitan tentang latar belakang syarikat, pengasas syarikat ini merupakan seorang usahawan tempatan yang berasal daripada Tanjung Karang, Kuala Selangor, dan berpengalaman dalam bidang pembekalan dan juga logistik. Beliau telah memulakan perniagaan ini dengan modal kecil dan perancangan secara berfasa, dan di mana kita dapat lihat dari sudut ciri keusahawanan ini, beliau merupakan seorang yang berdisiplin, cekal, konsisten dan bijak mengambil peluang. Dan dari segi gaya kepimimpinannya, beliau merupakan seorang yang berorientasikan amanah, mementingkan kualiti dan sangat memberi tumpuan terhadap hubungan bersama pelanggan. Dan ciri-ciri ini telah membolehkan syarikat Etidol Enterprise ini berkembang dengan lebih baik, di mana segenap peluang yang telah diperolehi daripada rangkaian engagement bersama dengan fasiliti kerajaan dan juga swasta telah membolehkan banyak ruang-ruang perniagaan yang dapat dicipta bersama oleh syarikat. Perkembangan firma ataupun input, di mana melalui fasa ini telah memberi tumpuan terhadap pengukuhan sumber awal, di mana kaedah meningkatkan modal perniagaan secara berperingkat telah menjadi salah satu intipati terhadap perkembangan firma ini. Seterusnya dari segi tenaga kerja, di mana syarikat ini telah menambah bilangan tenaga kerja tetap dan juga kontrak, yang merupakan salah satu strategi terhadap perkembangan, dan juga telah meluaskan rangkaian pembekal bahan binaan dan juga barangan pejabat. Ini membolehkan rangkaian ataupun jaringan terhadap perniagaan ini dapat dibentuk secara konsisten. Seterusnya, syarikat ini juga telah menambah aset seperti kenderaan penghantaran dan juga memfokuskan kepada kestabilan operasi awal dan juga membina kepercayaan pelanggan. Dari segi perkembangan firma ataupun transformasi yang telah dilaksanakan oleh syarikat Etidol Enterprise ini, operasi ini mula disusun dengan lebih sistematik dan juga terancang, di mana pengajian tugas mengikut unit pentadbiran, operasi dan juga logistik berlaku dengan baik. Dan sebagai nilai tambah terhadap perkembangan perniagaan yang semasa, proses digitalisasi asas, iaitu bertujuan merekod stok dan juga pesanan pelanggan, dilaksanakan dalam sistem perkomputeran. Dan seterusnya, syarikat ini juga menekankan kepada kerja berpasukan dan juga disiplin organisasi. Dan yang terakhir adalah bagaimana syarikat ini membangunkan kemahiran pekerja melalui latihan dalam tahap perkembangan firma. Kalau kita lihat dari sudut business life cycle ataupun tahap semasa, berdasarkan kitaran hayat perniagaan, syarikat ini sebenarnya berada di dalam fasa peringkat kematangan, di mana operasinya sudah stabil dan telah mempunyai pelanggan tetap dengan peluang-peluang perniagaan ataupun rangkaian perniagaan yang telah berada dalam struktur sedia ada. Dan seterusnya, perniagaan ini mapan dengan struktur kerja yang jelas dan boleh memberi tumpuan dan fokus kepada pengekalan kualiti dan juga reputasi. Walaupun pertumbuhan dilihat agak perlahan, namun boleh diindikasikan sebagai salah satu isu yang sebagai isu dan cabaran firma. Dari segi cabaran dalam operasi, kita faham bahawa sesetengah keadaan menyaksikan aliran tunai berlaku dengan lambat
kerana bergantung kepada bayaran oleh pelanggan. Jika dilihat berurusan dengan agensi kerajaan misalnya, memerlukan sedikit masa bagi membolehkan pembayaran itu diperolehi. Dan dari segi tenaga kerja kurang mahir juga berlaku di mana mereka kurang pendedahan teknologi, dan sebahagian daripada operasi ini dilaksanakan secara manual. Ini mendedahkan pada risiko kelewatan dan juga kesilapan rekod. Dan cabaran terakhir adalah persaingan tinggi di mana banyak syarikat pembekalan lain yang muncul di pasaran pada masa cabaran pengurusan. Kita boleh katakan bahawa terdapat isu dalaman dan juga strategik di mana ini bergantung kepada pengasas dalam keputusan utama bagi membuat keputusan berkaitan perniagaan. Dan syarikat ini juga mengalami kurangnya pemasaran digital kerana tidak mempunyai laman web rasmi ataupun page media yang aktif. Dan dari segi pasaran perniagaan juga terhad di sekitar Kuala Selangor sahaja, kerana kuantiti ataupun bilangan peluang perniagaan yang diteroka di luar Kuala Selangor agak terhad. Dan juga syarikat ini juga mengalami sedikit kekangan dari sudut inovasi produk, di mana banyak bergantung kepada produk yang boleh dicadangkan ataupun strategi penambahbaikan ini boleh berlaku dalam beberapa perkara. Antaranya adalah penambahbaikan aliran tunai yang menggunakan sistem akaun digital. Seterusnya, bagi pembangunan kapasiti pekerja juga boleh dibuat melalui peningkatan latihan dan kursus kemahiran melibatkan pekerja yang boleh dijalankan bersama HRD Corp ataupun SME. Dan dari segi sistem kawalan stok dan juga invoicing, mungkin syarikat boleh melaksanakan pembangunan kemahiran dari sudut ERP asas. Dan dalam konteks pemasaran digital, syarikat boleh melaksanakan inovasi terhadap usaha untuk memperkukuhkan jualan secara digital melalui media sosial seperti Facebook, WhatsApp Business, TikTok dan sebagainya. Bagi pembentangan ini, Attidol Enterprise secara kasarnya boleh dikatakan berjaya berkembang secara stabil lebih 20 tahun, dan kini berada pada tahap perkembangan ataupun dalam fasa kematangan perniagaan. Dan syarikat perlu beradaptasi dengan teknologi dan pemasaran digital, kerana pada hari ini kita lihat cabaran ini semakin membantu dari sudut pendedahan terhadap ruang-ruang perniagaan ataupun peluang perniagaan yang ada. Dan dari segi strategi pembaharuan juga boleh dibantu bagi memulihkan pengembangan pasaran dan meningkatkan daya saing syarikat. Dan terakhir, potensi untuk terus maju sangat tinggi dengan inovasi yang dilaksanakan secara berterusan.